Siapa nama dan dari mana? Saya Syahruddin bin Jamil dari Kelang, Selangor. Okey, datang festival Bibiri Fest hari ni sebagai apa? Pengunjung ataupun sebab breeder yang baru? Pemilihan kambing. Pemilihan bibiri-biri. Dia marah cakap kambing. Bibiri-biri. Bibiri-biri. Macam mana dengan kandang kami, baka-baka yang kami sediakan okey ke? Okey, alhamdulillah nampak semua sihat. Itu yang rasa minat nak pelihara sini. Macam mana boleh tahu Bibiri World? Sebenarnya saya tengok di Senasi TV ada 5 peniaga yang berjaya lah. Kat situ saya tengok Bibiri World salah satunya lah. Itu minat tu nak pelihara lah. Okey, macam mana boleh kalau berminat tu sebab apa? Minat nak berternak ni? Satu mestilah ada income balik kan. Jadi ini mungkin pelaburan jangka panjang lah. Untuk masa pendek boleh lah untuk anak berkekar ke buat sendiri ke boleh lah. Jadi Acik ambil berapa package? Saya ambil satu package je. Itu je yang mampu. Package berapa? Package apa nama dia? Kasbi apa? Kapsi yang ada betina ke? Yang ada betina seekor. Ambil baka apa tadi? Senang apa? Santai Ida? Santai Ida. Okey. Daripada skala 1 sampai 10, Cik nak bagi kami berapa? Daripada segi apa tu? Daripada pemilihan ke? Daripada fasiliti yang kami bagi, perkhidmatan kami, festival hari ini. Saya tak tahu nak grade tapi saya puas hati lah, itu je. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Dahulu dikenali sebagai Bibiri Hostel. And now, farm for your future.